Hai semua dan selamat datang. Untuk sesiapa saja yang teringin nak jadi usahawan, mesti ada satu soalan besar yang bermain kat kepala kan? Macam mana nak dapat idea perniagaan yang betul-betul hebat? Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan terokai 3 laluan yang dah terbukti boleh bawa anda kepada satu idea yang mantap. Jadi dari mana datangnya semua idea-idea ni? Adakah ia macam ting, satu mentol tiba-tiba menyala? Sebenarnya tak juga. Ia bukan magic. Tapi lebih kepada satu pendekatan yang berstruktur untuk kita melihat dunia di sekeliling kita dengan cara yang berbeza. Okey, jom kita mulakan. Menurut rujukan kita, ada 3 cara utama untuk cari idea bisnes ni. Yang pertama, kita ikut trend semasa. Kedua, kita selesaikan satu masalah. Dan ketiga, kita cari jurang yang ada dalam pasaran. Inilah kita punya peta jalan untuk sesi kali ni. Jom kita masuk pendekatan pertama, mengikuti trend. Ini bukan pasal nak ramal masa depan tau, tapi ia tentang memerhati dengan teliti perubahan-perubahan besar yang sedang berlaku dalam dunia dan tengok macam mana ia boleh buka peluang-peluang baru. Okey, yang ni sangat penting. Kita kena tahu beza antara trend dengan fashion atau fad. Fashion ni, ia datang dan pergi. Sekejap je. Bisnes baru selalunya tak cukup pantas nak kejar benda macam ni. Tapi trend, ini perubahan jangka masa panjang yang ada asas yang kukuh. Di sinilah letaknya peluang yang lebih stabil. Jadi, trend macam mana yang patut kita perhatikan? Sumber kita senaraikan 4 kuasa utama ni. Ada kuasa ekonomi, contohnya pendapatan orang ramai. Kuasa sosial, macam perubahan gaya hidup. Kemajuan teknologi, yang kita tahu laju gila sekarang. Dan sudah tentu, perubahan politik dan peraturan. Usahawan yang bijak sentiasa peka dengan keempat-empat bidang ni. Dan ini contoh paling best. Telefon pintar ni meletup bukan sebab satu perkara je. Ia adalah hasil gabungan beberapa trend besar yang berlaku serentak. Masyarakat kita yang makin mobile, teknologi pula makin maju sampai peranti boleh jadi kecil dan power. Dan dari segi ekonomi, kita perlukan cara untuk urus kewangan di mana-mana je. Bila semua trend ni bertemu, ia cipta satu peluang yang sangat-sangat besar. Seterusnya, kita beralih ke pendekatan kedua yang ni lebih bersifat peribadi sikit, menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kan, idea terbaik tu bukan datang dari kita tengok jauh-jauh kat luar sana, tapi dari kita perasan masalah dan rasa frust dalam kehidupan seharian kita. Petikan ni memang tepat sekali. Cuba fikirkan sekejap, apa benda yang selalu menyusahkan anda, kawan-kawan anda atau keluarga anda? Setiap masalah yang tak selesai, mungkin juga masalah yang anda hadapi kat universiti tu, sebenarnya adalah benih kepada satu peluang perniagaan yang berpotensi. Jom kita tengok contoh dunia sebenar. Teknologi telefon bimbit yang makin canggih ni rupa-rupanya telah cipta masalah untuk sesetengah orang. Macam warna emas, butang kecil, tulisan susah nak baca, bunyi tak kuat. Great Call perasan masalah ni. Jadi apa penyelesaian mereka? Ji tebak, sebuah telefon yang direka khas dengan butang besar dan fungsi yang sangat mudah. Mereka tak cipta teknologi baru pun, tapi mereka selesaikan satu masalah yang memang wujud. Dan kita sampai ke pendekatan yang ketiga dan terakhir, mencari jurang dalam pasaran. Pendekatan ni pula adalah tentang kita kesan apa yang tak ada dalam pasaran. Apakah keperluan pelanggan yang tak ada siapa pun lagi yang penuhi? Jadi, apa sebenarnya jurang pasaran ni? Senang cerita, ia berlaku bila ada permintaan tapi tak ada penawaran. Mungkin produk tu memang tak wujud langsung atau mungkin ia tak dijual kat kawasan anda. Jurang ni ibarat satu jemputan terbuka untuk seorang usahawan. Ini satu lagi contoh yang menarik. Pengasas dia, Tish Sirovolo, perasan satu benda yang agak pelik. Hampir semua gitar kat pasaran direka untuk lelaki. Nampak tak jurang kat situ? Jadi beliau pun cipta Daisy Rock Guitars yang direka khas dari segi saiz, berat dan juga gaya untuk wanita. Beliau jumpa satu segmen pasaran yang orang lain tak peduli dan beliau berjaya isi kekosongan tu. Okey, so kita dah tengok 3 cara yang hebat untuk cari idea, tapi idea yang paling bernas sekalipun tak boleh wujud dalam vacuum. Untuk ia betul-betul berjaya, kita kena faham gambaran yang lebih besar, iaitu persekitaran di mana bisnes kita akan beroperasi nanti. Persekitaran ni kita boleh bahagikan kepada 3 lapisan penting. Lapisan paling luar kita panggil makro. Ini kuasa-kuasa besar yang kita bincangkan tadi, macam ekonomi dan politik. Bergerak ke dalam sikit, kita ada persekitaran mikro, iaitu mereka yang berinteraksi secara langsung dengan bisnes kita, macam pelanggan, pembekal dan pesaing. Dan di tengah-tengah sekali adalah persekitaran dalaman, iaitu syarikat kita sendiri, sumber, kemahiran dan budaya kerja. Memahami macam mana ketiga-tiga lapisan ni saling berkait adalah kunci untuk pastikan idea kita boleh bertahan dan berkembang.
Baiklah, sekarang giliran anda pula untuk mencari peluang. Ingat balik 3 kanta yang kita dah bincangkan. Perhatikan trend besar yang sedang mengubah dunia, dengar rungutan orang di sekeliling anda untuk menyelesaikan masalah, atau cari jurang dalam pasaran yang belum diisi oleh sesiapa pun. Jadi sekarang saya nak anda fikirkan. Mulai hari ini, cuba lihat sekeliling anda dengan mata seorang usahawan. Apakah masalah kecil yang mengganggu anda setiap hari? Apakah produk atau perkhidmatan yang anda harap sangat ia wujud tapi tak ada? Mana tahu kan, idea hebat anda yang seterusnya mungkin sedang berada betul-betul di depan mata anda.